5 tanda iaitu betul-betul kita sayang Al-Quran. Kita selalu ucap, aku sayang Al-Quran, aku sayang Rasulullah, aku sayang Allah. Tapi sejauh mana amalan kita seharian? Yang pertama, kita perhatikan seumur hidup kita ni berapa kali kita sudah khatam Al-Quran. Yang kedua, dalam sehari berapa jam kita meluangkan waktu untuk Al-Quran. Yang ketiga, berapa orang guru yang telah kita pun mengaji dengannya. Walaupun kita sudah pandai mengaji, tetapi belajar hingga ke akhir hayat kita. Jangan berhenti belajar. Jangan rasa kita sudah cukup ilmu. Dan yang keempat, cuba bandingkan berapa jam kita scroll handphone dengan kita luangkan baca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu berapa surah ataupun berapa ayat yang telah kita hafal seumur hidup kita. Semoga lafaz kita iaitu aku sayang Al-Quran itu juga diiringi dengan akhlak dan amalan kita. Semoga kita dipilih oleh Allah menjadi ahli Al-Quran di sisinya, insya-Allah.